Aku dah banyak kali. Assalamualaikum bang. Bang, ada orang tanya lah kan. Dia cakap minyak hitam dash oil ni kalau masuk dalam enjin boleh senyapkan tepek ke, timing chain ke? Minyak memang lalu dekat area tepek tu. Tapi yang buatkan bunyi tepek tu, dia ada gap antara skru tepek dengan valve. Gap tu terlalu jauh tu yang buatkan dia bunyi. Dan minyak ni tak ada kaitan dengan nak senyapkan tepek ke apa ke, tak ada. Kalau timing chain dia bunyi sebab tension longgar. Bukan masuk minyak hitam boleh selesai masalah ni. Tak. Contohlah motor kau buat modi. Tapi kau pakai minyak mineral. Motor yang dah modi lagi macam-macam barang korang nak tukar dalam tu. Enjin korang jadi makin panas, barang-barang dalam tu jadi makin stres. So korang lagi perlukan minyak-minyak macam ni. Minyak semi dengan minyak fully. Dia boleh tahan dengan enjin yang panas. So lagi berbaloi kalau korang invest sikit pakai minyak-minyak macam ni. Sama juga macam motor standard. Kalau kau tak jaga mileage, dia bising juga. Function minyak tu hilang. Dia ada minyak tapi function lincir dia tu dah tak ada. Alright, so yang mana nak dapatkan minyak dash oil yang macam aku tunjuk, E500 dan juga E700 ni, korang boleh datang walk in je dekat Gana Motorsport ataupun korang boleh tekan beg kuning sekarang. Alright. Okay, so selain daripada minyak hitam, dia ada aksesori dekat sebelah, bengkel dekat sebelah. Aksesori dia banyak mah. Korang jumpa akak ni, dia akan assist korang. Alright.